Bang, terima kasih. Okey, siap. Biar bersih. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam pernah nampak ah. Abang yang datang hari tu kan kat depan tu kan. Baru Jual kopi? Kopi. Abang nak try? Berapa lama dah kau berniaga kat sini? Baru Baru 2 bulan macam tu lah. Kat sini tak boleh berniaga patutnya. Apa sebab pula tak boleh? Kita orang ada kan. Kenapa pula tak boleh bang? Kita orang ada permit, cari lesen, semua ada. Itu dengan Bandar Raya. Bukan aku. Ya. So, macam mana bang? Di sini, semua orang yang berniaga kat sini kena minta kat aku dulu. Kalau aku suruh kau belah, kau belah. Abang ni siapa? Lok. Kau nak kenal aku lebih, kau tanya semua peniaga kat sini. Okey, tapi ni memang pak kita orang. Tak, dia macam ni. Macam aku cakap tadi, aku bukan tak bagi kau berniaga kat sini. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kena ulurlah sikit ke aku bulan-bulan. Tu pun kalau korang tak nak kena kacau lah. Berapa bang? Tak banyak. 700. Banyak bang. 700 tu bulan ni. Dia kalau kau pandai ambil hati aku, perangai kau elok, boleh cuit aku sikit. Aku bagi kurang lah. Okey. Aku pun nak tengok bisnes kau maju lah. Aku datang nak tahu dulu ni. Melayu, tolong Melayu lah. Tapi bang, 700 tu banyak sangat. Minggu depan aku datang balik, aku nak kutip lah. Okey. Cash. Kena cukup lah. Okey. Sayang betul lah. Sayang mesin mahal-mahal macam gini. Wih, sayang lah kalau pecah betul lah. Sayang bang. Sayang Assalamualaikum. Siapa? Lok. Nama dia Lok. Oh, ya. Aku kenal dia. So, macam mana? Kita nak buat report ke apa?
jangan nak buat kelakar lah, Syah. Jadi sekarang ni Cik Azmi, kita nak buat macam mana ni? Bayarlah. Kalau kau tak bayar, kau yang kena kan? 700 Cik Azmi, banyak tu. Kau yang pilih tempat tu sebab buying power kan? Ha? Biasalah. Kita masuk tempat orang, kenalah hormat. Tak boleh Cik Azmi. Percayalah, kalau sekali ni kita bagi dia pau kita, lepas ni dia akan pau lagi kau punya. Percayalah. Syah. Aku ni memanglah partner kau. Tapi hakikatnya, engkau berhutang dengan aku. Benda-benda macam ni kau kena handle sendirilah. Kau faham tak ni? Faham. Bayar dia. Tapi make sure it doesn't cut into my card. Okay? So how? Kalau you nak balik dulu, balik lah. Tak apa, ni semua nanti I kemas lah. Macam mana dengan abang long kawasan tu? Tahu lah. Tak apa lah. Nanti I jumpa terus lah dengan Lok tu. Syah. Syah, tolong Syah. Kali ni I minta tolong sangat-sangat. Tolong jangan jadi Syah. Jadi Syah? Tak, you tu pakai harum je semua benda, tahu tak? Mamat tu bahaya, Syah. I takut nanti dia ajak konco-konco dia datang sini, macam mana? Yelah. Janji. Takkan jadi Syah. Betul? Ya. You? You okay ke? Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerja semua okey ke? Ya Allah, Kak. Tadi... Ada apa? Tak, apa ni... Ada problem sikit kat tempat kerja. Pening lah. Alah, biasalah tu. Sabarlah sikit. Ya, Kak ni kenapa tiba-tiba nak guna suara diplomatik pula? Asal ni? Kau ni memang dah pandai baca akak kan? So, aku tak payah nak cover-cover lagi lah. Ni Papa call bagi tahu sebab kau lah. Itulah dia suruh aku call kau. Nanti bila-bila free, call lah Mama tu. Cakap lembut-lembut dengan dia. Boleh? Hani? Yalah. Macam itulah. Good girl. Okeylah. Tu je. Bye. Bye. Jan. Mana kau tahu aku ada sini? Aku daripada rumah kau tadi. Biar yang cakap. Kau nak apa? Aku Jan, aku sebenarnya aku nak minta maaf Jan. 10 jari, mohon maaf. Dah. Aku dah maafkan kau dah. Dah, tak payah kacau aku kat sini. Pergi. Jan! Kau tak nak ke balik dengan kita orang balik? Buat apa? Nanti aku menyusahkan korang je. Aku bukan tahu pasal kopi. Kau dengan Hani je yang pakar pasal kopi. Itulah kau! Kau lupa kita dulu start benda ni sama-sama, Jan! Start sama-sama, tak semestinya kena habis sama-sama. Jan! Jan!
Sekejaplah, matikan. Kita bincang dulu. Kau nak apa sebenarnya ni? Kan ada Abang Long kawasan mana tah. Dia datang kedai, dia buat kacau. Dia minta duit Jan. Sebab tu aku datang sini nak minta tolong kau. Aku nak tolong macam mana? Kau ingat aku nak kena motai semua samsing-samsing tu? Bukanlah, tapi gunalah kabel kau. Kau kan dulu. Tu dulu. Aku dah tinggalkan dah semua benda tu. Jan, kau kan kenal dia orang ni semua. Aku ni Jan, kalau ada jalan lain, aku tak minta tolong kau. Siapa cari pasal dengan kau? Lok, kenal? Lalok. Kenapa kau cari pasal dengan dia pula? Apa pula aku cek pasal dengan dia? Dia yang datang cek pasal kat kedai kita. Lalok tu, kalau dia minta apa, kau bagi je lah. Sorry, aku tak dapat tolong kau. Siut lah Samsung ni semua. Menyusahkan orang betul lah. Kau sekarang macam mana Jan? Okey? Macam ni je. Tak peduli lah pasal Samsung tu. Benar nak fikir pasal dia. Kau tu, kau tak nak balik dengan kita balik ke? Jan, bro tu kan kita punya. Aku balik dulu Jan. Kak, lock ada? Lok! Kau cek aku? Lock. Kau dari mana ni? Saya dulu budak belah Tanjung Nilam. Tapi itu dululah. Saya datang ni nak tolong kawan saya. Siapa kawan kau? Dia jual kopi, brew, dekat lorong Baki. Dia berniaga kecil je. Kalau boleh, tak payah kacau dia lah. Tanjung Nilam. Tanjung Nilam. Tanjung Nilam. Kau budak-budak tough club lah. Dulu, waktu muda dulu saya joki kuda kat sana. Ya, badan kau pun memang badan joki pun ni. Apa nama kau? Jan, Ajan. Ajan. Ajan joki. Kau Jan. Jangan buat malu aku, Ajan. Duduklah. Kau buat apa berdiri? Aku tak tahu lah rezeki aku ke, apa hal ke ini hari kan. Tapi
Kebetulan lah. Petang ni ada race kat Tanjung Nilam, tempat lama kau. Rasa-rasa kau, aku patut pilih mana? Saya dah lama tinggal benda ni. Tak tahu nama-nama ni. Apa susah sangat. Pilihlah Jan. Ambil Riot Walker ni. Kuda Arab. Walaupun dah tua, tapi okey. Ha? So kau beritahu aku kalau aku pilih Riot Walker, aku confirm menang lah. Tapi saya tak kenal siapa joki dia. Tapi kuda ni memang okey. Betul. Ni. Riot Walker 200 win. Jap. Kau jap benda lagi. Ni benda dah tutup dah ni. Jangan bet win tapi bet QPS. Ambil Penang Dancer ni sekali. Kau bet sekali. Saya tak ada apa. Takkan kau tak ada apa kot. Letak je lah apa-apa. Kan? Kalau kau dah tak ada sangat, kau letak je badan kau sekali. Laju sangat tu kau nak gimana? Ha? Takkan kau tak nak tahu siapa menang kot? Ya. Ajang. Result dah keluar, Ajan. Riot Walker nombor 3. Penang Dancer kau tu nombor 4 je. Saya jangan pilih. Tapi sebabkan kau budak Tanjung Nilam, ha? Kira macam inilah aku. Aku janjilah aku tak kacau dah kawan kau tu. Ha? Tapi ni tak boleh lah. Yang ni aku simpan lah. Kira settle lah.